Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang saya berada di ladang durian ITG Agro Sendirian Berhad. Ladang yang berkeluasan 6 hektar dan mempunyai 700 pokok durian dengan pelbagai varieti seperti Musang King, Teka dan duri hitam telah dipersijilkan dengan Amalan Pertanian Baik Malaysia (MyGAP) sejak tahun 2022. MyGAP memberi keyakinan kepada pengguna bahawa hasil yang dikeluarkan adalah selamat dan berkualiti. Oleh itu, amatlah penting kepada semua pengusaha ladang untuk mendapatkan persijilan MyGAP. Selain meningkatkan pengeluaran hasil, MyGAP merupakan amalan pertanian baik yang menyokong kepada pengeluaran pertanian secara lestari. Pensijilan ini juga mampu meningkatkan peluang pasaran produk ke pasaran antarabangsa. Kepada pengusaha ladang tanaman di luar sana, saya menyeru agar anda semua mendapatkan persijilan ini kerana MyGAP banyak manfaatnya. Anda hanya perlu pergi ke pejabat pertanian yang berdekatan dengan anda untuk memohon. Setelah permohonan dibuat, sesi konsultasi, pemeriksaan tapak di ladang dan pengauditan akan dilaksanakan. Sampel hasil tanaman seperti buah atau sayur akan diambil untuk pengujian di makmal bagi mengesan sisa racun ataupun kandungan logam berat dalam hasil tanaman. Sebagai pengguna, pastinya saya memilih hasil tanaman yang selamat dan berkualiti untuk dimakan. Oleh itu, saya menyeru kepada semua pengusaha ladang tanaman untuk mendapatkan persijilan MyGAP untuk kebaikan kita semua. Jom kita daftar MyGAP. Pendaftaran adalah percuma. MyGAP selamat dan berkualiti.